Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ryan Afan Farhan bin Rizal Afandi, kru TV PSS Lensa SSN Perlis melaporkan di Dewan Dato' Jaafar SMK Siasat. Meringankan beban ibu bapa untuk persediaan barangan persekolahan. Apakah pandangan Tuan tentang pelaksanaan bantuan awal persekolahan ini? Bagi saya, ucapkan terima kasihlah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia yang mana membantu memberikan sumbangan pendidikan awal kewangan kepada 25,000 pelajar di negeri Perlis. Dan apa yang diucapkan oleh yang lebih tua Sekolah Menengah Siasat tadi ini, saya amat carilah yang mana amanah kepada ibu bapa supaya duit yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia itu diberikan kepada pelajar untuk membeli perkara-perkara berkaitan dengan pendidikan mereka lah. Jadi saya serulah kepada seruan kepada tadi ini, kita pegang pada amanah kewangan yang RM150 itu untuk kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar yang sekolah tersebut. Baik, sekian, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi pengambilan bantuan awal persekolahan ini, pihak sekolah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada ibu bapa dan penjaga atas kerjasama yang diberikan. Terima kasih juga diucapkan kepada guru-guru serta pihak yang terlibat secara langsung dan tidak secara langsung untuk menjayakan program ini. Sekian, terima kasih.